tangan. Tak payahlah. Peganglah. Tak payahlah. Peganglah. Kat sana ada tempat makan sedap. Nak try tak? Naklah, saya dah ada sup. Dah ada sup. Peganglah tangan. Peganglah. Nak minum sup. Sup apa Inilah dia sup herba Bazenji. Sup campuran herba dan kurma hitam. Bila beli sup ni, dia bagi flask warna pink lagi. Ada sijil JAKIM halal ya, tanpa pengawet dan perasa tiruan. Sesuai untuk kesihatan harian, gaya hidup moden yang sibuk. Sebab sup herba ni no cook, tak perlu nak masak-masak. Cara penyediaannya senang je. Masukkan beg sup ni ke dalam flask sup, kemudian tambah air panas, goncang dan biarkan 2 jam. Kemudian bolehlah bawa ke mana-mana saja anda suka. Nikmat minum sup ni kalau bawa di tempat-tempat yang berangin. Waktu yang paling saya suka ialah mula-mula masa kita buka flask tu. Bau herba dia semerbak keluar. Rasanya mula-mula ingatkan macam air teh, tapi bila dah rasa, memang patutlah dipanggil sup herba. Memang terasa herbanya. Tapi yang paling penting khasiatnya kan. Sup herba ni berasal daripada ramuan tradisional masyarakat Cina dan telah digunakan sejak beribu-ribu tahun. Jomlah you all kita try sup campuran herba ni. Ada dalam beg kuning.